Malaikat Jibril pun tak ada. Malaikat Jibril kena duduk kat tadi Baitul Makmur. Syariat-syariat yang lain, puasa, zakat, haji, semua turun juga. Tapi turun di Madinah, tu satu. Yang kedua, turun melalui wahyu saja, melalui perantaraan antara Malaikat Jibril alaihissalam dengan Nabi. Tapi syariat solat ni, pensyariatan ni Allah jemput Nabi. Dikala Nabi sedang bersedih, dikala Nabi sedang diuji, Nabi tengah berduka cita, Allah jemput Nabi naik ke langit 7 bertemu dengannya dan Allah beri sendiri syariat tu. Malaikat Jibril pun tak ada. Malaikat Jibril kena duduk kat tadi Baitul Makmur. Okey. Nabi bertemu sendiri dan Allah beri sendiri pensyariatan tu ke atas baginda Nabi, membuktikan itulah orang kata para ulama menunjukkan hikmah, mengajarkan kita hikmah dan juga ilmu. Dia bagi tahu apa? Dia bagi tahu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sekiranya lah kita berhadapan dengan situasi, dengan ujian yang berat, dengan kesedihan, dengan kehilangan, dengan kesakitan dan apa jua cabaran, ingatlah diri kita untuk bersolat. Sebab baginda Nabi pun dah ajar kita. Apa-apa masalah yang Nabi berlaku, Nabi akan solat 2 rakaat. Minta kepada Allah, minta petunjuk pada Allah. Minta orang kata macam-macam lah kepada Allah melalui perantaraan selain daripada doa. Yang kedua adalah solat.